Setiap organisasi berdepan dengan pelbagai ketidakpastian yang boleh menjejaskan pencapaian matlamatnya. Begitu juga sekolah. Perubahan dasar pendidikan, perkembangan teknologi, isu keselamatan murid dan pelbagai cabaran lain boleh mempengaruhi kejayaan sesebuah sekolah. Bagi menguruskan ketidakpastian ini secara lebih sistematik, organisasi menggunakan pendekatan pengurusan risiko berasaskan ISO 31000. ISO 31000 merupakan standard antarabangsa yang menyediakan prinsip dan garis panduan untuk mengurus risiko secara berkesan. Matlamatnya adalah membantu organisasi membuat keputusan yang lebih baik, meningkatkan prestasi serta mencapai objektif dengan lebih yakin. Dalam konteks sekolah, pengurusan risiko bukan sekadar mengelak masalah, tetapi memastikan setiap usaha yang dilaksanakan menyokong kecemerlangan organisasi. Langkah pertama dalam proses pengurusan risiko ialah memahami konteks organisasi. Sebelum sesuatu risiko dikenal pasti, sekolah perlu memahami persekitaran di mana ia beroperasi. Ini termasuklah faktor dalaman seperti budaya kerja, kepimpinan, sumber manusia, proses dan infrastruktur. Ia juga merangkumi faktor luaran seperti dasar pendidikan, teknologi, ekonomi, masyarakat dan alam sekitar. Apabila konteks difahami dengan jelas, risiko dapat dikenal pasti dengan lebih tepat dan relevan. Terma pertama yang perlu difahami ialah objektif. Objektif ialah hasil atau matlamat yang ingin dicapai oleh organisasi. Di sekolah, objektif boleh melibatkan pencapaian akademik murid, keselamatan dan kesejahteraan warga sekolah, keberkesanan pengurusan serta peningkatan prestasi organisasi. Semua risiko akan dinilai berdasar sejauh mana ia boleh memberi kesan terhadap pencapaian objektif tersebut. Risiko ialah kesan ketidakpastian terhadap objektif. Kesan ini boleh berlaku dalam bentuk ancaman yang menghalang pencapaian matlamat atau peluang yang boleh dimanfaatkan untuk meningkatkan prestasi. Sebagai contoh, kekurangan guru option boleh menjejaskan kualiti pengajaran. Pada masa yang sama, penggunaan teknologi baharu boleh membuka peluang kepada inovasi dalam pembelajaran. Konteks risiko merujuk kepada proses memahami faktor dalaman dan luaran yang boleh mempengaruhi pencapaian objektif organisasi. Sebelum risiko dikenal pasti, sekolah perlu memahami persekitaran operasinya terlebih dahulu. Faktor luaran merangkumi dasar dan peraturan, teknologi, ekonomi, masyarakat dan alam sekitar. Manakala faktor dalaman melibatkan sumber manusia, proses kerja, infrastruktur, aset, budaya organisasi dan kepimpinan. Pemahaman terhadap konsep ini membantu organisasi mengenal pasti risiko yang benar-benar relevan dan memberi kesan kepada matlamat sekolah. Kesimpulannya, pengurusan risiko yang berkesan bermula dengan pemahaman yang jelas terhadap objektif dan konteks organisasi. Apabila sekolah memahami persekitaran dalaman dan luaran, risiko dapat dikenal pasti dengan lebih tepat, dinilai dengan lebih sistematik dan diurus dengan lebih berkesan. Fahami konteks terlebih dahulu, kenal pasti risiko kemudian. Inilah asas kepada pemikiran berasaskan risiko menurut ISO 31000 dalam pengurusan pendidikan.